Larangan semasa berihram. Yang pertama, lelaki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, lelaki tidak boleh menutup kepala dengan pakaian seperti songkok dan serban. Yang ketiga, perempuan tidak boleh menutup muka dan tapak tangan dengan pakaian yang melekat. Keempat, tidak boleh memakai wangi-wangian dan minyak rambut. Yang kelima, tidak boleh bercukur, memotong atau mencabut rambut bulu dengan apa cara sekalipun. Yang keenam, tidak boleh memotong kuku. Ketujuh, tidak boleh bertengkar, bermusuh-musuhan atau memutuskan silaturahim sesama umat Islam. Yang kelima, tidak boleh bercumbu-cumbuan atau mengerjakan mukaddimah persetubuhan. Yang kesembilan, tidak boleh bersetubuh. Yang kesepuluh, tidak boleh membunuh binatang liar yang halal dimakan dagingnya, tetapi boleh membunuh 5 jenis binatang yang berbahaya bagi keselamatan manusia, iaitu kalajengking, burung helang, burung gagak, tikus dan anjing gila. Yang ke-11, tidak boleh mencabut, memotong atau mematahkan tumbuh-tumbuhan termasuk rumput, tumbuhan yang tumbuh sendiri. Yang ke-12, tidak boleh melangsungkan akad nikah, artinya tidak boleh berkahwin, mengahwinkan orang, menjadi saksi orang kahwin atau menjadi wali dalam perkahwinan tetapi boleh rujuk.